Assalamualaikum. Okay geng, so jumpa lagi dekat video aku kali ni, yang mana aku nak review dekat hampa kereta set Team Transport Grady. Macam video yang lepas aku dah review dah dekat hampa kereta Nissan Maxima ni kan. Untuk video ni aku tunjuk dia punya set lori Grady. Dia main satu set dengan Nissan Maxima ni. Yang ni special sikit, okay. So jom aku review dekat hampa kereta ni. Tapi sebelum tu macam biasalah, hampa boleh tekan button subscribe dulu. Lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku kalau aku upload video lepas ni. Hampa akan dapat notification, okay. So mai aku review dekat hampa lori Team Transport ni. Macam yang video lepas aku dah review Nissan Maxima ni. Tak bawah dulu. Kita tengok dia punya lori. Okay, lori dia macam ni, bersisi. Berat. Lori ni berat sebab dia punya base ni besi, kepala besi, tapi yang ni plastik ni. Yang ni besi. Besi yang ni. Oh, besi yang ni. Ke plastik? Oh, ini plastik. Ni plastik juga. So yang besi base dia dengan kepala. Yang tu besi. So tayar dia rim macam TE37. Tayar getah. Tayar getah kan dia buka. Lepas tu pusing lancap. Ni dia punya tempat nak transport kereta lawa. Tu ada detail kereta kat atas ni, tapi detail tayar, tapi tayar ni tak boleh cabut lah sebab dia main plastik. Dia seal dengan plastik siap. Ni macam mock-up je lah. Okay, detail depan ni lawa. Ada lampu, ada grill. Cantik. So dia punya tempo lawa, hijau, kuning, biru. Sama dengan ni. Nampak? Sama tempo dia sebab yang ni dia main satu set. So dia boleh buka belakang. Nampak, boleh buka tutup. So contohnya macam ni akan nak main kan. Boleh tolak, masuk, tolak, tarik. Macam tu. Memang lawa ni. So yang ni dia boleh buka ataupun boleh turunkan, nampak? Dia cabut. Ni dia punya plate untuk nak letak kereta atas ni lah. Sebenarnya aku lagi suka yang loose lah sekarang ni. Dulu aku suka yang kadet kan. Kalau boleh aku nak main yang loose, boleh pegang. Nampak? Boleh rasa feel kereta Hot Wheels ni. So boleh lock kat sini. Ni kan dia longgak kan. Lepas apa masukkan kat sini, apa tekan sikit bagi dia lock. Sampai bunyi klik tu. So dia tak jatuh dah bila apa nak main. So untuk kereta ni aku akan letak glue tag kat bawah ni. Aku aku letak glue tag. Letak glue tag bawah ni. Buat macam tu. Tapi dia tak pelan-pelan lah. Tak glue tag boleh lah nak main jatuh kan. Nak ambil gambar ke apa. Ni contoh lah. Okay. So sampai sini saja video aku review lori daripada Grady ni. Aku punya rating aku boleh bagi 10/10 lah. Memang lawa lori ni. Aku memang minat aset ni. Okay. So siapa nak beli, aku tak link Shopee bawah ni, boleh dapat kat situ. So jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay. Bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.